Kita selawat pada Nabi ada 3 makna doa selawat. Selawat makna doa, selawat makna istighfar, selawat makna rahmah. Adapun selawat kita adalah ialah apa? Doa. Selawat malaikat, istighfar. Selawat Allah Ta'ala, bukan macam kita selawat Allah SWT, bukan. Selawat Allah makna rahmah. Tuhan sentiasa mencurahkan rahmat yang tidak putus kepada kekasihnya. Ya, barang siapa berselawat Nabi, Tuhan beri kita rahmat. Man sallallahu alaihi marra sallallahu biha asyra. Siapa selawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala selawat pada 10 kali. Selawat Allah makna apa? Tuhan berikan rahmat. 1 kali kita selawat, 10 rahmat kita dapat. 1 rahmat tu harga dia khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik pada dunia dan isi dunia. Ya, kita selawat tu lebih besar pada dunia. Kita dapat dunia 10 kali mati hidup, itu balik, hidup balik, hidup mati, suku dunia tak dapat lagi kan. Selawat dia sebab Malikul Muluk, raja segala raja, bila dibagi bukan macam kita kan. Bukan macam raja dunia, macam pimpin dunia ini dia kebah dulu, kau tak dapat nasib kau lah. Kan, malaon banyak. Ya, pembohong, penipu banyak. Ini raja segala raja. Dia beri bukan sikit-sikit. Ya. Sekali selawat tu. Kalau 10 kali. Dan mengikut hadis yang sahih. Ya. Bila kita selawat, satu riwayat, suara kita ni malaikat bawa. Dia dengar oleh baginda SAW. Dan baginda jawab. Sebab tu bila kita ucap selawat kepada Nabi, beri salam kepada Nabi, kita rasakan jawapan baginda. Wow, punya rasa lain macam. Baginda balas. Macam mana rasa ni? Bukan orang biasa. Kalau beri salam tunggu jawab, oh ulama besar wali ke jawab, oh kita rasa seronok. Ini bukan wali kan. Ya, Sayyidul Mursalin. Kita selawat dia pam dia jawab. 1. Kalau 10 kali, kalau 100 kali, kalau hari nama kita naik tuan, masya-Allah. Itu kehebatan kita selawat banyak kepada baginda SAW. Dan selawat istihdarkan qalbi betul-betul menghadap baginda SAW. InsyaAllah itu buka lah macam-macam. Allah Allah.